Saya pernah lompat panjang, saya pernah lompat tinggi, saya pernah lompat galah. Tapi hari ini, saya nak buat satu lompatan yang saya rasa saya takkan buat lompatan ni. But sampai ke sini tapi kita belum lompat lagi. Awak bayangkan saya and team kita nak lompat daripada atas gunung berapa tinggi, tengok ni. Berapa tinggi? Nampak oh? Tinggi gila. Kita nak lompat ke bawah dan ini adalah bagi jump paling tinggi kat dunia. Dalam dunia bukan Malaysia, bukan Sungai Buloh, bukan Selangor. Di dunia. Okay, saya tak suka buat benda ni. Saya tak nak buat kalau boleh. But ini adalah satu cabaran yang kita ambil untuk New Year Resolution. So setiap seorang sebelum lompat, saya nak bagi tahu apa saya nak untuk 2026. Lepas tu saya nak lompat. But saya takut. Tapi saya tetap akan lompat. Siapa nak tengok proses kita datang ke sini, kita datang buat benda yang kita tak suka, kau boleh pergi ke aplikasi merah esok pukul 6 petang.